Memaafkan ni sebenarnya bukan nak suruh dia maafkan kita. Minah, saya minta maaf dekat awak. Dan Minah bercakap, ya, saya maafkan awak. Mari bersalam-salam pada Hari Raya. Tak. Memaafkan sebenarnya kita dengan diri kita sendiri. Jadi, orang yang kita mohon maafkan tu, memaafkan kita ke, tak memaafkan kita ke, masih marah, benci, dendam ke, biar dia. Itu hal dia. Kita berurusan dengan Tuhan kita masing-masing. Yang penting, kita telah jalankan tugas kita, iaitu mohon maaf dengan tulus, ikhlas. Jadi dia pun tak nak maafkan lagi, marah lagi, dendam lagi. Jadi kita pun merendah diri, turunkan ego, mohon maaf lagi. Dia marah lagi dan mohon maaf sampai 3 kali. Cukup. Lepas tu kita akan rasa lega, kita rasa lapang, kita rasa ada benda bebas. Bebanan kita terkeluar kerana kita telah memaafkan dan kita telah mohon maaf. Tetapi orang tu nak maafkan ke, tak maafkan ke, masih marah ke, benci ke, itu hal dia. Itu urusan dia dengan Tuhan dia. Kita tak boleh kawat emosi dia. Tetapi kita selesai dengan emosi kita, perasaan kita dan memperolehi ketenangan, dan kita telah menjalankan tugas kita dan kita telah menjawab kepada Tuhan kita dalam kehidupan. Cukup, selesai.